Ada orang cakap unit trust ni tak boleh pakai. Baik beli saham katanya. Betul ke? Kalau tanya saya, jawapannya bergantung kepada siapa yang melabur. Sebenarnya pelaburan unit trust ni kita kena tengok underlying asset di mana pelaburan itu dilaburkan. Dana itulah dilaburkan. So contohnya kalau anda melabur kat pelaburan unit trust yang melabur dalam pelaburan saham, then dia macam in a way jawapan dia very irony lah, sebab daripada melabur unit trust baik melabur dalam saham. Tapi pelaburan unit trust pun ada melabur dalam pelaburan saham. And the good thing about pelaburan unit trust ni, dia bukan hanya melabur dalam pelaburan saham tetapi melabur dalam banyak pelaburan-pelaburan lain. Contohnya ada juga pelaburan unit trust yang melabur dalam hartanah, ada dalam pelaburan emas, cryptocurrency, okay, even sukuk maupun bond, right? And in fact, salah satu contoh pelaburan unit trust yang saya yakin ramai orang tahu iaitu pelaburan ASB, Amanah Saham Bumi Putra. So ASB merupakan salah satu contoh pelaburan unit trust. So berbalik kepada again, satu lagi komen, doktor, mana lagi bagus melabur dalam saham atau unit trust? Kalau anda tanya saya, dia merupakan salah satu contoh pelaburan paper assets. Okay, paper assets. Kenapa paper? Sebab zaman-zaman dulu kalau anda beli saham, anda akan dapat kertas, kan? Kertas yang mana kertas tu menunjukkan pemilikan saham syarikat yang anda beli. Hence why it's called paper asset. In fact, kalau macam anda simpan duit dalam bank pun, it's considered as paper asset lah, cash yang anda pegang. Tapi tak sama. Okay, tak sama dari segi berbezalah sedikit antara pelaburan saham dengan pelaburan unit trust. So dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada anda perbezaan antara pelaburan saham versus pelaburan unit trust. First thing first, pelaburan saham ini anda boleh pilih dan kawal sendiri belian dan jualan pelaburan saham yang anda beli. Okay, contohnya anda beli saham Tenaga Nasional Berhad, so anda boleh pilih untuk beli dan anda boleh pilih untuk jual. Semuanya bergantung kepada diri anda. Tetapi pelaburan dana unit trust ini diuruskan oleh pengurus dana. So anda boleh pilih untuk melabur dalam dana mana, tetapi dana tersebut diuruskan oleh pengurus dana dari segi nak beli saham yang mana satu. Yang kedua, nak beli saham anda kena buka akaun CDS dan akaun broker supaya anda boleh jual beli saham tersebut. So let's say akaun broker ini adalah untuk anda deposit duit, dan akaun CDS ini, Central Depository System, adalah untuk anda simpan saham-saham yang anda dah beli. So itu untuk pelaburan saham. Tapi pelaburan unit trust ini biasanya anda beli dana unit trust melalui ejen. Tetapi anda boleh beli sendiri tanpa melalui ejen ataupun orang tengah. Masalahnya ramai orang yang tak tahu, ramai orang ingat nak beli unit trust ini kena beli melalui ejen sahaja. Sebenarnya tidak. In fact, saya dah buat kelas pelaburan unit trust ini sejak tahun 2020 lagi, mengajar masyarakat Malaysia ini bagaimana nak membeli dana-dana unit trust sendiri tanpa orang tengah. In fact, saya dah buat satu kelas pelaburan unit trust percuma. Berminat, hanya klik link dalam ruangan description sekarang. Ketiga, pelaburan saham ini, kalau anda tanya saya, risikonya sangat tinggi sebab sangat-sangat volatile. Bila anda beli pelaburan saham ini, anda beli direct saham syarikat tersebut. So jika tiba-tiba syarikat itu muflis ke, rugi ke, ataupun ada sentimen-sentimen luar yang menyebabkan saham syarikat itu jatuh, anda akan dapat risiko yang tinggi. Okay, you will get direct impact daripada perubahan harga saham syarikat yang anda beli itu. Sedangkan untuk pelaburan unit trust ini, risikonya considered sederhana. In fact, pelaburan unit trust ni risikonya berubah-ubah ikut dana yang anda pilih. So kalau anda pilih dana pelaburan unit trust yang melabur dalam pelaburan saham, maka risikonya tinggi. Tapi kalau anda pilih pelaburan unit trust yang melabur dalam sukuk misalnya, maka risikonya rendah. Seterusnya, pelaburan saham ni biasanya dia berbentuk short term. Okay, maksudnya anda beli dan jual. Ada juga long term, tapi long termnya pun tak adalah selong macam bertahun-tahun lamanya. Biasanya kalau anda melabur dalam pelaburan saham ni, anda boleh pilih untuk beli short term, se-short sehari. Maksudnya anda beli pagi, jual petang.
ataupun biasanya 2-3 hari. Okay, ada juga orang yang beli yang menggunakan teknik swing, maksudnya beli pada harga rendah dan simpan mungkin sebulan, 2 bulan, tapi akan exit. Sebab itu nature pelaburan saham. Tetapi pelaburan unit trust ini pula long term, sesuai untuk dana persaraan ataupun untuk anda gunakan sebagai tabung simpanan pendidikan anak-anak. So, kalau time frame 5 tahun ke 10 tahun, sangat-sangat sesuai menggunakan pelaburan unit trust. Next, nak melabur saham ini, anda mesti kena ada kemahiran, skill ataupun technical skill seperti nak baca chart, chart pattern ataupun nak baca financial report. Bergantung sama ada anda nak trading ataupun anda nak investing. Sedangkan pelaburan unit trust ini, anda tak perlu pun nak kena baca financial analysis ataupun chart pattern, tak perlu. Anda hanya perlu tahu nak pilih pengurus dana yang ada track record dan dana yang bagus. Okay? And anda kena masuk pada masa yang betul. Maksudnya bukan main beli sahaja. And last but not least, pelaburan saham ini, I would say anda mesti ada komitmen dan dedication untuk betul-betul tambahkan ilmu, pengalaman dan kemahiran untuk anda berjaya melabur melalui instrumen pelaburan saham ini. Sebaliknya, pelaburan unit trust ini sangat-sangat sesuai untuk beginner. Okay, in fact, saya boleh cakap pelaburan unit trust ni sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Sebab kaedah nak melabur dalam pelaburan unit trust ni sangat-sangat mudah. Hence why, dulu-dulu, okay, maybe like 10 years ago, pelaburan unit trust ini, kalau nak beli melalui agent, right? And in fact, agent unit trust ni merupakan marketing, okay, marketing agent untuk promotekan dana-dana unit trust ini. Tapi sekarang ini, dengan kemajuan teknologi sekarang ini, anda tak perlu pun nak melabur unit trust melalui sesiapa. Anda sendiri boleh melabur dengan sendirinya. Pilih dana-dana yang berpotensi untuk untung, kemudian labur. Bukan saja anda dapat jimatkan tenaga, jimatkan masa, tetapi anda dapat jimatkan duit anda. Hanya perlu tambahkan ilmu dan kemahiran. So, mana yang lagi bagus? Bagi saya, again, bergantung kepada cita rasa masing-masing. Bergantung kepada tahap risiko anda, tahap kewangan, tahap simpanan anda, berapa modal yang anda boleh laburkan, berapakah masa yang anda boleh berikan untuk belajar dan untuk monitor sesuatu pelaburan itu, dan juga bergantung kepada tujuan kenapa anda nak labur. Kalau anda nak melabur untuk dapatkan duit gula-gula sikit-sikit, modal yang sikit, then saham would be fantastic. Tapi kalau anda nak bina tabung persaraan, and bila cakap tentang tabung persaraan ni bukannya 10,000, bukannya 20,000 maupun 100,000, dia beratus-ratus ribu maupun jutaan ringgit. Maka pelaburan unit trust yang lebih stable ini lagi sesuai berbanding dengan saham, sebab saham ni sangat-sangat berisiko. Yang salahnya apabila anda pilih untuk melabur tanpa ilmu. Ini yang sangat-sangat bahaya, sebab kalau anda silap melabur, anda boleh rugi. Sebab kata Warren Buffett, okay, ada satu quote yang sangat-sangat famous, never invest in anything that you don't understand, but invest something that you understand. So point di sini adalah anda kena fahami dulu instrumen pelaburan tersebut sebelum anda laburkan duit kalau anda tak nak rugi yang sangat banyak. Jadi, berita baik kepada anda semua yang mungkin berminat nak menceburi dalam pelaburan unit trust ini. Saya ada buat satu kelas percuma bagaimana nak melabur dalam pelaburan unit trust dengan sendirinya pada hari Sabtu malam ini. Kalau anda berminat, sila klik link yang ada dalam ruangan description untuk daftar dan hadir ke kelas percuma pelaburan unit trust. Dekat situ saya akan kongsikan kepada anda 3 strategi bagaimana nak memilih pelaburan unit trust yang berpotensi untuk untung tanpa ejen, tanpa orang tengah. Dan bagi mereka yang hadir, saya akan hadiahkan kepada anda satu hadiah istimewa. So, tunggu apa lagi? Klik link dalam ruangan description untuk hadir ke kelas unit trust percuma saya. Itu saja daripada saya. Saya akan jumpa anda dalam video seterusnya.